Hai semua. Okey, hari ini kita ada satu topik penerangan yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Kita akan bincangkan bab 12, Geografi Tingkatan 1, iaitu sumber air. Kalau anda perasan, tema visual kita hari ini memfokuskan kepada warna biru, hijau dan putih. Ini sebab kita nak bawa mood kebersihan air dan kelestarian alam yang wajib kita pertahankan. Jom kita mula. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, cuba anda bayangkan situasi ni. Macam mana kalau rumah anda tiba-tiba tak ada setitik air pun selama 3 hari? Tiada air nak mandi sebelum ke sekolah, mak tak boleh masak kat dapur, nak pam tandas pun tak boleh. Bayangkan juga apa akan jadi dekat sekolah kita atau kebun-kebun kat luar sana. Semuanya akan tergendala, kan? Nampak tak betapa pentingnya topik geografi yang kita nak bincangkan hari ini dengan realiti fizikal kita sendiri? Okey, ringkas sahaja untuk struktur kita hari ini, kita akan fahamkan dulu apa sebenarnya krisis air, kemudian kita tengok 4 kesan utamanya, lepas tu kita rehat sekejap dengan aktiviti minda, sambung dengan 5 langkah penyelesaian dan akhirnya kita tutup dengan kuis ringkas. Kita terus masuk ke bahagian pertama, pengenalan kepada krisis air. Bila kita sebut krisis air, ia sebenarnya lebih daripada sekadar tak ada air pipe kat rumah sehari dua tau. Mengikut pemahaman geografi kita, krisis air ni bermaksud keadaan di mana bekalan air bersih tu memang tak cukup ataupun sumber air tu sendiri dah tercemar teruk sampai tak selamat untuk digunakan langsung. Jadi ingat ya, krisis ni melibatkan 2 perkara utama. Sama ada kuantiti air tu berkurang atau kualiti air tu jadi sangat teruk akibat pencemaran. Seterusnya, mari kita beralih ke subtopik 12.3. Apa agaknya kesan krisis air ini kepada negara kita? Secara umumnya, ada 4 kesan utama yang anda wajib tahu. Pertama, kekurangan bekalan air bersih itu sendiri. Kedua, kesan negatif ke atas struktur tanah. Ketiga, kepupusan hidupan flora dan fauna. Dan yang keempat, kemudaratan kesihatan kepada kita sebagai manusia. Kita perincikan satu persatu, okey? Kesan pertama, bila air bersih kurang, ia akan memaksa pihak berkuasa untuk buat catuan air. Maksudnya, penggunaan air dihadkan ikut masa dan kawasan tertentu. Bila benda ni berlaku, bukan setakat rutin harian kat rumah je yang sangkut. Kilang-kilang dan sektor perindustrian besar yang banyak guna air pun terpaksa hentikan operasi dorang. Memang boleh lumpuh aktiviti harian kita. Kesan kedua pula, dia macam ada efek domino. Bila cuaca panas dan tak ada bekalan air, tanah akan jadi kering kontang. Tekstur tanah akan terus berubah, keras dan merekah-rekah. Keadaan ini memang sangat kritikal untuk kegiatan pertanian, terutamanya penanaman padi sawah yang perlukan takungan air yang banyak. Kalau tanaman ini semua mati, bekalan makanan negara kita terancam dan ekonomi pun boleh merosot. Kesan ketiga ni pula melibatkan sebuah tragedi alam sekitar. Apabila sungai atau tasik dicemari dengan sisa toksik, kawasan tu jadi terlalu kotor. Akibatnya, ikan dan pelbagai hidupan akuatik mati. Tumbuhan di sekeliling pun layu. Apabila habitat musnah macam ni, rantaian makanan terputus dan ia mencipta ketidakseimbangan ekosistem yang sangat serius untuk jangka masa panjang. Dan kesan keempat ni berkait rapat dengan nyawa kita sendiri. Apabila krisis mendesak dan kita terpaksa bergantung kepada air yang tidak dirawat untuk minum atau memasak, bakteria berbahaya akan masuk ke dalam badan. Inilah yang menyebabkan penularan penyakit bawaan air yang boleh mengancam nyawa. Contohnya macam taun, demam kepialu dan leptospirosis. Okey pelajar, tarik nafas kejap. Tiba masanya untuk kita uji daya fokus anda dengan aktiviti cepat. Cuba ingat kembali apa yang kita sembang tadi. Apakah satu kesan utama krisis air terhadap sektor pertanian kita? Saya bagi anda 5 saat dari sekarang untuk fikirkan jawapannya. Kalau anda jawab tanah jadi kering kontang dan tanaman boleh musnah, taknya anda semangnya pantas tangkap apa yang kita bincangkan. Baik, kita teruskan ke bahagian ketiga, subtopik 12.4. Masalah dah kenal pasti, jadi sekarang apa pula penyelesaiannya? Ada 5 langkah pencegahan yang sangat penting di sini yang perlu dipraktikan oleh kerajaan dan masyarakat secara berterusan. Kita perlu sentiasa memelihara hutan tadahan air, kuatkuasakan undang-undang dengan ketat, lakukan rawatan air kumbahan, mula teroka air bawah tanah dan jangan lupa laksanakan kempen kesedaran secara meluas untuk didik masyarakat. Kalau sebut pasal rawatan air kumbahan, tahukah anda yang kerajaan Malaysia dah tubuhkan Indah Water Consortium atau popular dengan nama IWK seawal tahun 1994 lagi? Peranan IWK ni sangat besar. Mereka bertanggungjawab menapis sisa dan merawat air kumbahan secara biologi dan kimia sampailah air tu betul-betul bersih dan selamat sebelum boleh dilepaskan semula ke dalam sungai kita.
Ini satu fakta yang pasti mengejutkan anda. Negara kita sebenarnya ada simpanan air bawah tanah yang sangat besar, tapi setakat hari ini hanya lebih kurang 3% sahaja yang baru kita pam dan gunakan. Atas sebab itulah, negeri-negeri macam Kelantan dan Selangor sekarang tengah giat membina telaga tiup untuk teroka sumber air baru dari bawah tanah sebagai langkah persediaan nak elak masalah bekalan air pada masa hadapan. Okey semua, kita dah sampai ke penghujung. Bahagian keempat, kuis penutup. Jom kita uji sejauh mana kefahaman anda mengenai fakta-fakta yang baru saja kita kaji tadi. Bersedia? Kita mulakan dengan soalan pertama. Apakah kesan krisis air terhadap tanah? A. Menjadi kering kontang. B. Menjadi lebih subur. C. Bertukar menjadi batu. Atau D. Menghasilkan lebih banyak air. Ya, semestinya anda dah kunci jawapan di minda. Jawapannya adalah pilihan A. Tanah menjadi kering kontang. Tepat sekali. Kita pergi pantas ke soalan kedua. Penyakit bawaan air yang manakah boleh berpunca daripada bekalan air yang tercemar? Adakah A. Taun, B. Rabun jauh, C. Sakit gigi atau D. Resdung? Kacang je soalan ni kan? Sudah tentu jawapannya pilihan A, iaitu penyakit taun. Dan ini soalan terakhir kita. Antara pilihan berikut, yang manakah langkah yang betul untuk mengurangkan krisis air? A. Membuang sampah ke sungai. B. Menebang hutan tadahan hujan. C. Rawatan air kumbahan. Atau D. Membiarkan paip bocor. Syabas! Jawapan yang paling logik dan betul adalah pilihan C. Melaksanakan rawatan air kumbahan. Sebagai penutup tirai penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran untuk difikirkan. Apakah satu amalan rutin harian yang sangat mudah yang anda sendiri boleh mula buat di rumah hari ini juga untuk sama-sama bantu negara mencegah krisis air? Sentiasa beringat ya, perubahan dan impak yang besar semuanya bermula daripada tindakan-tindakan kecil kita pada setiap hari. Okey, setakat itu sahaja untuk kali ini. Terus bertindak, jaga alam sekitar kita dan selamat mengulang kaji pelajaran.